Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami membawakan pada anda sebuah dokumentari bertajuk Komunikasi Berkesan Moden, Teknologi, Etika dan Masyarakat. Komunikasi kini bukan lagi tentang siapa yang bercakap, tetapi bagaimana kita memahami, menyesuaikan dan beretika dalam menyampaikan maklumat. Dahulu, surat panggilan telefon menjadi hubungan utama. Namun hari ini, dunia berkomunikasi melalui pelbagai medium digital, dari media sosial sehinggalah perbualan video masa nyata. Perkembangan teknologi maklumat ini merubah bukan sahaja medium tetapi cara kita bertutur, memahami dan bertindak balas. Dokumentari ini bertujuan untuk memahami bagaimana komunikasi moden boleh menjadi berkesan, apakah cabarannya dan bagaimanakah kita dapat mengekalkan etika serta nilai-nilai dalam dunia digital yang pantas ini. Ini merungkai misteri, persoalkan cerita-cerita sedia ada dan Sarjana klasik seperti Shannon dan Weaver melihat komunikasi sebagai proses satu hala, pengirim menghantar, penerima menerima. Namun, sarjana moden seperti West dan Turner pada tahun 2017 melihat komunikasi sebagai proses dua hala yang kompleks, dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya dan psikologi. Model transaksional pula, sebagaimana diterangkan oleh Forst dan Littlejohn pada tahun 2017, menjelaskan bahawa komunikasi berlaku secara serentak. Pengirim juga merupakan penerima dan maklum balas berlaku terus-menerus. Kajian oleh Ahmad dan Tan pada 2025 mendapati penggunaan teknologi seperti Zoom dan Teams telah meningkatkan keberkesanan dalam pendidikan melalui pendekatan interaktif. Manakala Rodriguez pada 2024 menekankan kepentingan komunikasi digital yang jujur dalam politik dan aktivisme. Pakar komunikasi strategik Mahub 2019 pula menekankan bahawa komunikasi dalam organisasi moden perlu bersifat eksklusif dan terbuka berdasarkan fakta dan nilai. Mula-mula susah juga nak sesuaikan diri. Bila semua kelas online, kadang-kadang mesej pensyarah tu tak jelas. Tapi bila pensyarah banyak guna visual dan bagi kami peluang untuk soal jawab, saya lebih faham. Ya, sangat penting. Kalau pensyarah bercakap je tanpa tanya kami balik, kami jadi pasif. Tapi bila ada komunikasi dua hala, saya rasa lebih bersemangat dan rasa dihargai. Dalam organisasi kami, hampir semua komunikasi berlaku secara digital. Macam kita orang selalu guna Teams, email kan. Kalau arahan tak jelas, kerja boleh jadi silap lah. Sebab komunikasi ni penting. Kalau salah komunikasi, masalah jadi. Terutamanya kalau macam staff kan, kerja dekat rumah. Kalau komunikasi tak betul, mesej ringkas tak profesional, jadi peluang untuk orang tanya semula tu banyak. Selalu ingatkan staff-staff saya untuk jangan guna bahasa kasar atau sarkastik, walaupun guna mesej-mesej teks supaya lebih profesional. Baik, cabaran paling besar ialah kehilangan empati dan adab dalam komunikasi. Ramai rasa mesej teks tak perlukan nada atau perasaan, tapi sebenarnya sangat penting. Komunikasi bukan sekadar fakta,
ia juga tentang emosi dan konteks. Pertama, jaga etika. Kedua, pastikan mesej difahami. Dan ketiga, jangan abaikan perasaan orang yang menerima mesej. Dunia digital mungkin cepat, tapi kita pun manusia. Komunikasi moden ialah gabungan teknologi dan nilai. Ia memerlukan kecekapan teknikal, literasi digital serta empati dan kejujuran. Tanpa etika, teknologi boleh disalahguna. Tanpa adaptasi, mesej boleh tersasar. Maka, keberkesanan komunikasi hari ini terletak pada keseimbangan antara minda dan hati.